Kalau anda ada masalah asyik lupa tajwid, dah belajar dah tapi asyik lupa, ini jawapan untuk anda. Kad inilah yang paling sesuai sekali untuk anda gunakan. Kunci untuk kita tak lupa tajwid adalah kita kena tahu punca tajwid dulu. Jadi punca tajwid itu ini saja: lam, mim, nun ataupun tanwin, mad dan juga waqaf. Seperti contoh saya nak tunjuk dalam Quran lah. Dalam Quran, katakan, tengok pada ayat ni. Okey, pada perkataan ayat ni, summun bu'mun umyun fahum la yarji'un. Okey, dalam satu perkataan ni dia banyak sebenarnya hukum tajwid ada dalam ni. Tapi kali ni saya nak fokuskan dekat sini je. Okey, cuba kita tengok pada bu'mun umyun. Okey, ada tanwin yang bertemu dengan huruf ain. Jadi jom kita tengok pada kad jadi tajwid apa yang jadi bila tanwin ataupun nun bertemu dengan ain. Okey, kita pusingkan roda. Kita tengok pada ini adalah jari nun. Okey, kita temukan dengan huruf ain. Mana huruf ain? Okey, ini adalah huruf ain. Nun bertemu dengan ain, tengok pada bulatan nun saja. Okey, kat sini dah tulis ni nun, ni bulatan nun, ni bulatan mim, ni bulatan lam. Jangan tengok bulatan lain, tengok bulatan nun saja. Warna dia adalah warna biru. Yang bawah sekali ni warna biru. Jadi kita rujuk balik pada jari kita, apa yang warna biru adalah izhar halqi. Kena jelaskan nun tanpa dengung. Kalau nak lagi penerangan, kat sini kita ada tulis. Jadi izhar halqi ini adalah contoh, boleh scan. Rujuk balik pada Quran kita tadi balik. Jadi pada perkataan bu'mun umyun, kita kena baca secara izhar halqi. Kena baca jelas, jangan dengung. Bu'mun umyun, salah. Baca bu'mun umyun. Jelaskan bunyi nun tu. Kalau nak penerangan ustaz, boleh scan dekat sini izhar halqi, scan kat sini, kita ada video ustaz dekat sini kita untuk terangkan. InsyaAllah kalau anda belajar pakai kad jadi tajwid ni, InsyaAllah anda tak akan lupa tajwid sebab anda boleh terus semak. Bila anda terus semak hari-hari anda mengaji, InsyaAllah anda tak akan lupa tajwid.